I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Kolej Marakulim mula beroperasi sebagai Maktab Rendah Sains Marakulim pada 19 Mac 1977 dengan pengambilan pelajar sebanyak 149 orang. MRSM Kulim telah diberi kepercayaan untuk mengendalikan program khas penuntut ataupun PKP yang bermula daripada tahun 1988 sehingga 1991 dengan pengambilan pelajar tingkatan 4. Kemudian ia dipindahkan ke MRSM Taiping selepas program PKP ini telah mencapai 100% grade 1 dalam keputusan SPM pada tahun 1981 dan 1989. Kemudian ia telah bernaik taraf untuk menjadi sebuah pusat matrikulasi sepenuhnya. MRSM Kulim kemudiannya ditukar nama kepada Kolej Marakulim. Kolej Marakulim ini menjalankan 3 program iaitu program Asasi Sains, program Matrikulasi KPM dan program Pra-USM. Pada zaman sekarang, pembelian atas talian amat dikenali kerana servis penghantaran yang cepat dan penjimatan kos yang menguntungkan. Namun, apabila melihat dari aspek yang lain, penggunaan plastik dan penggunaan bubble wrap semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan situasi dunia kita yang mempunyai 397 juta tan sisa plastik. Jadi, kumpulan kami menghasilkan produk inovasi coil wrap bagi mengatasi masalah ini. Penyelesaian daripada kumpulan kami terhadap masalah ini ialah dengan mengurangkan penggunaan plastik dalam industri pembungkusan barang kerana menggantikan pembalut gelembung dengan coil wrap yang boleh terbiodegradasi. Selain itu, menyediakan alternatif yang mesra alam terhadap pembungkusan barang agar sisa buangan plastik di Malaysia dapat dikurangkan. Produk inovasi kami memberi impak kepada komuniti dengan mengurangkan sisa pembuangan plastik daripada hasil pembelian barang secara atas talian. Selain itu, produk ini juga memberi impak kepada MARA dengan menyokong usahawan-usahawan kecil yang mengusahakan pembuatan bahan organik seperti kokopit dan fiber kelapa. Antara sasaran pembeli daripada produk kami ialah penjual dalam talian, syarikat elektronik, syarikat membeli belah dalam talian dan juga syarikat produk berasaskan kelapa. Berikut merupakan kos bagi penghasilan coil wrap. Produk kami juga telah menyasarkan beberapa syarikat elektronik besar seperti LG, Samsung dan Panasonic. Kemudian kami juga telah menyasarkan syarikat besar kerana mereka mempunyai penyimpanan yang selamat untuk produk kami. Kami juga ingin memasarkan produk kami di media sosial seperti TikTok dan Instagram bagi menarik minat peniaga online dan syarikat elektronik yang besar. Produk kami juga merupakan produk mesra alam sekitar kerana ia hanya menggunakan fiber kokopit dan agar sebagai base produk. Perkara ini menjadikan produk kami lebih mesra alam dan dapat merealisasikan program Go Green yang ditekankan oleh kerajaan kepada masyarakat. Berikut adalah pencapaian produk kami sepanjang produk ini diperkenalkan. Terdapat 2 pencapaian yang telah produk kami kecapi iaitu Innovation Exhibition Fair IEF 2023 dan International Virtual Expo of Innovation Product and System Design 2023.